Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Shazali. Senam untuk sihat, sadoi tu bonus. So untuk video kali ni korang akan tengok saya makan daripada bangun tidur tu apa saya buat. Apa makanan pertama saya masuk ke dalam badan saya sampai ke malam, apa last makan saya. Okay, sebelum apa kita ada 3 minggu lagi sebelum competition. Misai pun dah tumbuh, jawline pun dah sikit-sikit ada. So sebelum apa, kepada siapa yang belum subscribe, jemput subscribe dulu. Sebab itu tanda korang support saya untuk buat video lagi. So pagi-pagi tu saya bangun, lepas tu kita ambil fat burner dulu. Lepas tu kita terus pergi Giant Permata ataupun Shazali Samad Gym untuk train klien. Kita train Abang Noah. Pukul 8 pagi dah ada kat gym dah. 1, cantik. 2, ini dia. 10, 2, 1. So lepas habis train tu dah tak adalah barai, tapi biasa je lah, just lapar. Saya terus buat abs workout. Saya buat twisting. So abs ni kan, nak buat develop perut, abs perut ni, dia paling bagus waktu fasted. Okay, so saya buat fasted dulu. Lepas tu barulah kita sapeda meal yang pertama. So kita baru habis PT dengan Abang Noah tadi. So sekarang pukul 10. So daripada subuh tadi saya tak makan. So meal pertama untuk hari ni adalah telur putih 7 biji, kuning 1. Kuning dia ada sebiji je. Kita pecahkan dulu kuning dia. Kuning dia ni syahdu ni. Tapi itulah, kuning dia ni tinggi dengan kalori dan kolesterol. So kita makan 1 je. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk meal kedua dan meal seterusnya, saya pakai seasoning on the go je, senang. Okay, perap ayam macam ni. Ayam dengan sayur je, okay, lagi 3 minggu ni. Kita perap ayam. Kadang-kadang pakai ni, kadang-kadang pakai sate. Dia ada banyak gila flavor. Boleh tengok kat TikTok saya. Lepas tu dah siap, masuk air fryer, terus makan dengan brokoli lah. So tadi ada 250 gram, tambah dengan tadi ada 250 gram tambah dengan 240 lah. Alright, so total dalam 490 gram ayam yang saya akan makan dalam sehari selepas masak campur dengan brokoli. Meal yang kedua. Okay guys, so hari ni kita buat chest. Kalau pagi tadi korang tengok saya bantai Abang Noah, sekarang ni masa untuk saya bantai diri saya pula. Sebelum tu kita buat chest dengan shoulder. So shoulder workout ni selalunya saya akan buat intense sikit dah. Alright, so kita lipat dulu sebab nak bagi nampak muscle tu kan. Padahal tak besar pun, tapi nak bagi nampak muscle tu. So partner workout kita hari ni adalah Fad. Masuk jap. Dia ni pun akan dibantai dan dia akan bantai saya juga. Alright, so stay tune. 5, on jump. 6, on. 7, on. 8, on. 9, on jump. 4, mau 2. Last, second set. On. 1. On. 2. 3. On. 7. On jump. Awan ni. On. 3. 3. 2 more jump. One more. Up. Okay guys, so chest kita dah habis workout. Chest pun dah kembang. So lepas ni kita buat shoulder lah, full shoulder, lepas tu tricep.
So kita start dengan dumbbell press dulu. 3, 4, 5, 6, 4, 5. Come on, champ. 6, come on. 7, come on. 8, come on, champ. 2 lagi, champ. One more, champ. One more. Push, push. 3, come on, Fat. 4, come on. 5, 6, 1, lawan. 7, last set. Nak tak nak gua kena angkat juga benda ni. Sama ada gua malas ke, gua tak malas ke, gua tetap kena angkat. Cuma kita je kena pilih, nak buat 10 ke, nak buat 4. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Op. On. Okay, one. 1, 1, 2, 1, 3, 4. Come on, champ. 5, on. 6, on, boleh. Come on, paksa dia. 7, on. 2 more, champ. 2 more. Push. 1 more. Up. Kalau time bulking kita boleh 30 guys. Tapi nak lagi 3 minggu. Lagi 3 minggu nak competition ni, energi dah kurang. So kita cuba mana yang boleh lah. 27 pun not bad pun. Untuk second exercise kita akan buat front shoulder juga, shoulder belah depan. Tapi ni saya akan buat superset. Saya nak bagi more endurance. Bila more endurance, jantung kita makin laju. So fat akan bakar dengan lagi lebih sikit lah. Okay, so kita buat shoulder press dengan front raise superset. Okay, so kita start first set lah. 2, 3, 4. Kita terus pergi superset. Front raise 6 kilo. On. 1, 2, on. 3, 4, on. 5, 6, on. 7, on, champ. 8, 2 more, champ. 1 more, push. Push. Fat, go. On. Biar lo. 1, 2, on, champ. 3, Fat. on. 4, pilih, champ, pilih. On. On, champ. Last. 1 more. On. 5, 6, on. 7, on. 8, 9, on, 2. 1 more, champ. Gol. 1. Buat lo. 1. Tu, cantik ini dia. 3, 4. Last. Go. Up. Slow. Kat bawah. Okay. 1, 2, 3, 4. Buat lo. 5. Buat lo. 5. Okay. 6. 1. 7. 1. Tunggu. Last set. Last. Okay, Jun. Tengok sikit shoulder. Wih, besar bai. Dah boleh masuk kom ni. 6, 7, on, champ.
8, 9, 10. One jam. Dua. One more jam. One more. Up. 5, 4, 3, 2, 1 jam. Lawan dia. 1, 2, 3. One more. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. Last call, Chen. Last call. Come on. 1, 2, Ni tak support kan? 3. 1 jam. Didi Ini makanan kita lepas kardio. Ini makanan yang paling tak sabar sekali bila diet ni. Sebab karbohidrat. Yang lain semua ayam dengan sayur je. Allah Akbar. Memang kalau tuang cawan macam tu kan? Tak pernah, tak perfect kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oat 60 gram dengan 1 scoop whey protein. Saya memang tak suka hancur memang suka macam ni. Ada sisa-sisa yang terus makan ni, tak suka lembut. Jauh. Paling favourite. Ini dia guys. Meal yang saya tak ingat yang berapa. Yang penting ayam yang kita masak tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ayam saja tapi sedap. Yang penting bila kita senang nak konsisten. Okay? Lepas ni kita ada cardio last. Lepas makan ayam ni lagi. So for the last session kita cardio. Barai memang barai tapi let's go for the goal. Pada siapa yang belum subscribe dulu. Next video 2 weeks out, I'll show you my condition.